Yang kelhe nyo yang merajalela orangnya. Putra yang kelhe merajalela. Mengikuti suami akan keinginan isterinya. Getanya suami hantar puturut keinginan isteri karu rumah tangga. Ahwate tak puturut keinginan isteri dosa dengan Allah Ta'ala dan sebab gebibala. Contohnya mengikuti keinginan isteri. Isteri getanya anggota majlis taklim. Kalau pakat-pakat orang inang buat bunuh ura, umpamanya. Ura Rabu dikenya, getanya tajak takziah. Salah sira jamaah getanya meninggal keluarga. Ipat diperlak. Jamaah inoilhon ibung. Ka pakat-pakat. Kemudian tuhra Rabu dipegah li isteri getanya, pak getanya. Hai bang, hai abi, hai walid, hai walad. Puyakun li isteri. Nya ilung untuk poh-poh sekurang. Pakat sama-sama jamaah majlis taklim. Jak takziah kamu perlak. Munya tak pegah ditanya. Baik nejak o perlak jarak adhat. Pasti karu. Hanta bijak karu dengan isteri. Wate tak bijak dosa katanya dengan Allah Ta'ala. Inilah bila katanya tabi'idin. Nyok suami mengikuti keinginan isterinya.